Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammad ibn Abdillah wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa zidna min fadlika wa ta'lima innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. So tuan-tuan, kalau suara saya okey, clear, walaupun tidaklah kuat mana, tuan-tuan bolehlah bagi tanda like ke apa supaya saya tahu dengan saya ni ataupun kita sedang berada dalam keadaan yang okey. Jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, walaupun esok adalah hari Ahad, hari tuan-tuan bercuti, tetapi itulah tuan-tuan, kita semualah nak tidur, nak bangun sahur, qiyam dan seumpamanya. Jadi hari ini insyaAllah kita akan terus bahaskan isu-isu berkaitan dengan hukum hakam melihat anak bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, sebagaimana kita dah bahas panjang lebar pada pertemuan yang lepas dan dengan orang kata mazhab para ulama berkaitan dengan apa tuan-tuan? Berkaitan dengan perbezaan lah tengok anak bulan yang menyebabkan berlakunya perbezaan menentukan tarikh masuk bulan baru dalam Islam, terutamanya melibatkan bulan Ramadan dan juga melibatkan bulan Syawal. Jadi tuan-tuan, kita dah bahas panjang lebar pada sesi yang lepas berkaitan dengan dalil, pendalilan dan seumpamanya. Hari ini tuan-tuan kita akan bahas berkaitan dengan isu-isu. Namun begitu, saya masih lagi akan bahaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan isu kita ni ada satu ru'yah sahaja ataupun kita ada ru'yah yang berlainan mengikut tempat yang berlainan. Itu kita dah bahaslah sebelum ni panjang lebar dan saya dah bagi tahu kecenderungan saya dan kecenderungan Dr. Fadhal Abdullah Murad yang mana kita baca buku dia kan untuk daurah kali ni, kita dah bagi tahu. Namun begitu, walaupun kita ada kecenderungan, namun kita ni tuan-tuan kebanyakannya adalah berada di negara yang ada pemimpin. Kita ada kerajaan Islam yang mana dia berkuasa. Dan saya pun dah bagi tahu bahawasanya isu-isu macam ni tuan-tuan, dia adalah isu yang boleh dikatakan telah jatuh di bawah kaedah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan ataupun pilihan pemerintah itu mengangkat khilaf. Jadi tuan-tuan, memanglah kalau kita tengok golongan yang kata hanya ada satu ru'yah tu telah mencukupi untuk keseluruhan negara umat Islam di dunia ni, memang dari satu sudut dia ada dalil, tetapi dalil tu dia bukanlah satu dalil yang mana bersifat qat'i. Dan pada masa yang sama, di sana ada dalil yang lain. Dalil yang lain tu, dalil yang masyhur lah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang kita sebut sebelum ni tuan-tuan. Hari raya ialah hari orang ramai berhari raya dan hari raya adalah hari orang ramai berkorban. Jadi dari satu sudut, benda ni tuan-tuan, dia kena tengok juga orang kata majority. Memang kita ada pilihan kita, tetapi adakah pilihan kita tu tuan-tuan yang mana terdiri ataupun dibina di atas dalil yang bersifat dhanni, dia boleh berdiri teguh di hadapan satu dalil yang lain yang mana dalil itu pun dhanni juga, tetapi dari sudut yang lain dia lebih tahqiq, dia lebih mewujudkan maslahah. Maksudnya dari sudut maslahah, terutamanya maslahah kesatuan umat Islam dan seumpamanya, di satu-satu tempat. Ini satu perkara yang mana kita perlu lihat. Jadi tuan-tuan, antara kaedah mentarjih dalil, yang mana apabila dalil-dalil ni dhanni tuan-tuan, antara kaedah tarjihnya adalah tuan-tuan kita mendahulukan maslahah ammah, iaitu maslahah yang melibatkan orang ramai berbanding dengan maslahah pribadi. Namun begitu, kalau ikut kaedah hukum al-hakim yarfa'ul khilaf ni tuan-tuan,
dia ialah satu kaedah yang mana masih lagi diperdebatkan oleh para ulama pun. Maksudnya, ada ulama yang kata kalau benda-benda yang mana bersifat ijtihad macam ni, dia tidak akan sekali-kali mengangkat khilaf. Sebab khilaf tu dia tetap akan wujud. Jadi kalaulah ada satu-satu orang tu, dia bermazhab Hambali ataupun dia memilih pendapat mazhab Hambali dalam masalah ini, walaupun dia ni bermazhab dengan mazhab lain secara umumnya, tetapi dalam bab ni yang rajih berdasarkan kajian dia dan seumpamanya, dia nampak mazhab Hambali. Jadi boleh tak untuk dia beramal untuk diri dia? Maksudnya dia start puasa untuk diri dia dan dia berhari raya untuk diri dia. Dari satu sudut memang benda tu boleh lah. Dari satu sudut benda tu boleh. Maksudnya sebab dia taklid kepada satu mazhab yang mu'tabar. Bahkan kita dah bagi tahu sebelum ni, ini adalah mazhab yang 3 berbanding dengan mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihim jami'an. Betul tak? Jadi kalau dia nak pilih untuk diri dia, pada saya tidak ada satu orang pun yang boleh untuk menghalang dia beramal dengan mazhab dia ataupun dengan apa yang pada dia adalah rajih. Apa yang pada dia adalah kuat. Namun pada masa yang sama, dia kena make sure yang dia tidak akan menimbulkan sebarang masalah di negara yang mana ataupun di tempat yang mana ada pemimpin. Dia nak raya sendiri-sendiri rumah dia dengan kaum keluarga dia yang berpegang dengan mazhab yang sama. Benda ni boleh tak boleh? Kalau ikut kaedah asal dalam bermazhab, tidak boleh ada orang kata pengingkaran terhadap permasalahan khilaf. Memang dari satu sudut memang boleh lah. Nampak tak tuan-tuan? Dan masa kita orang belajar Zadul Mustaqni', kitab mazhab Hambali berkaitan dengan isu ni, selain ustaz kita dia menekankan mu'tamad mazhab dalam bab ini, beliau menekankan kita ni hidup dalam satu masyarakat yang ada pemimpin, menjaga kesatuan dan seumpamanya, maka pada dia itu adalah satu benda yang mana lebih utama untuk dijaga. Hatta kalau dia nak betul-betul jadi Hambali pun, dia beramal orang kata fi khassati nafsihi, untuk diri dia dengan keluarga dia. Janganlah dia keluar pacak kemah, bakar kambing golek and makan depan rumah dia di halaman dalam keadaan orang lain sedang berpuasa dengan alasan dia Hambali. Nampak tak? Jelas kan tuan-tuan? Itu satu perkara yang saya rasa kita dah clear lah. Kita dah clear. Ada je kawan kita yang di sini, yang saya kata daripada Christchurch tu kan, di New Zealand tu, beliau puasa 1 hari awal berbanding dengan New Zealand. New Zealand tahun ni dia lain macam kan, kita dah bagi tahu. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi negara-negara macam tu kan tidak ada pemimpin yang jelas, tidak ada orang kata satu puasa yang mencengkam. Jadi kalau dia pilih untuk keluarga dia, dia boleh beramal dan itu ialah mazhab yang mu'tabar. Kita tak boleh kata puasa dia tidak sah. Jelas ya tuan-tuan? Tetapi better untuk sembunyi-sembunyikan. Tapi kalau di tempat tu ada 2 puak lah dan tidak ada orang kata pemerintah yang boleh mencengkam mereka, memang dah jadi satu benda biasa. Raya berbeza, raya haji berbeza, puasa berbeza macam UK dan seumpamanya. Jadi pada saya pada waktu tersebut, satu orang Hambali yang mana berpegang dengan satu ru'yah untuk seluruh negara umat Islam, pada waktu tersebut dia tak perlu nak sembunyi-sembunyi dah lah. Sebab kalau dia sembunyikan pun orang lain dah expose benda tu. Orang lain dah buat secara terang-terangan. Jelas tak tuan-tuan? Jadi benda ni saya pernah tulis juga kalau tak silap saya berkaitan dengan Selatan Thai. Kalau tuan-tuan ingat, Ustaz Wan Syukri kan, biasanya beliau dengan jemaah-jemaah beliau akan berpuasa dan berhari raya tidak sama dengan orang kata apa yang diputuskan oleh orang kata jemaah ulama di Thailand lah. Dan saya pernah tulis pun benda ni dalam Facebook. Sebab ada orang yang mana memang mereka nak hantam je lah kerjanya. Sebab apa? Sebab isu Wahabi tak Wahabi macam tu lah.
Tetapi saya pula menulis dari satu sudut yang lain. Bukan sebab dia ni Wahabi, kita satu kapal ke apa ke, bukan. Tapi kita nak bagi tahu bahawasanya mereka duduk di satu tempat yang mana tidak ada satu pemerintah yang jelas, bukan satu kerajaan yang jelas. Nampak tak? Walaupun dia ada orang kata ulama, council dan seumpamanya, dan memang ada khilaf dalam kalangan ulama, adakah tempat yang mana tidak ada kerajaan Islam, ulama council ni dia akan dikira sebagai kerajaan dan seumpamanya. Benda ni ada khilaf dalam mazhab-mazhab. Apapun, pada penghujungnya dia tidaklah mencengkam sebagaimana kita yang ada satu negara yang ada polis, yang ada raja, yang ada orang kata jemaah menteri, yang mana ada kuasa nak memenjarakan dan seumpamanya. Jadi di selatan Tai benda macam tu tak wujud. Walaupun ada orang kata ulama council dan seumpamanya, tetapi dia tidak sampai kepada tahap orang kata hakim sebagaimana pemerintah yang ada sebuah negara. Jelas kan tuan-tuan? So pada penghujungnya benda tu dia tetaplah masalah orang kata khilafiyah yang bersifat ijtihadi, yang mana kalau ada satu orang dia berpegang dengan satu pendapat, kita tidak boleh ingkar. Walaupun di sisi kita, kalaulah berlaku kesatuan itu adalah lebih baik. Jelas kan? Saya ada tengok satu video Syekh Dr. Said Kamali yang Maghribi tu kan, bila orang tanya berkait tengok anak bulan yang berbeza dan seumpamanya, jawapan Syekh dia kata apa? Qabbahallahul jahal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghuduhkan kejahilan. Dia kata, kita ni buat teruk sekarang ni. Sedangkan dulu isu ni tuan-tuan, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para ulama tabi'in, atba'ut tabi'in dan seumpamanya, mereka berselisih pendapat sedangkan mereka semua berada di bawah satu khilafah. Betul tak? Mereka semua berada di bawah satu khilafah tahu tuan-tuan dulu. Ada satu khalifah tetapi tidaklah menghalang satu orang Hambali dengan pegangan dia, satu orang Syafi'i dengan pegangan dia. Jelas tak tuan-tuan? Jadi kenapa pada zaman sekarang tuan-tuan kita nak jadikan ini sebagai satu perkara yang orang kata terlalu besar lah. Namun begitu, sebagaimana kita bagi tahu tuan-tuan, khilaf ni kita tidak boleh biarkan dia atas nama khilaf, bebas untuk orang buat kalau sampai dia membawa kepada perpecahan yang sampai orang kata berbunuhan, penumpahan darah, ataupun sampai tidak bertegur siapa, ataupun sampai tidak sembahyang di belakang orang lain dan seumpamanya. Ini adalah khilaf yang tercela. Jelas kan tuan-tuan, ini adalah khilaf yang tercela. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Dan sekarang kita akan pergi kepada isu yang berkaitan dengan perbezaan permulaan puasa dan permulaan raya disebabkan kita pegang apa tuan-tuan? Kita pegang ikhtilaful matali', iaitu setiap negara, ataupun bukan setiap negara sebenarnya, dia setiap tempat dia ada ru'yah dia tersendiri. Dan kita dah bagi tahu sebelum ni kan, dalam mazhab Syafi'i dia kata kalaulah satu tempat tu nampak anak bulan, maka kewajipan tu akan sampai ataupun akan terpakai juga kepada tempat yang berdekatan. Cuma berlaku khilaf dalam kalangan mereka, tempat yang berdekatan tu dia punya had, dia punya perantaraan tu dekat mana. Ada yang kata mengikut jarak qasar, iaitu lebih kurang dalam 80 km. Betul tak tuan-tuan? Kemudian ada juga yang kata adalah ikhtilaful matali'. Jadi ikhtilaful matali' dia tidak ikut jarak 80 km tu. Dia kata selagi mana tempat itu dikira sebagai apa? Tempat itu dikira sebagai dia ada tempat untuk tengok anak bulan dia sendiri. Cuma kita tak tahulah tuan-tuan, anak bulan ni dia timbul macam mana, dia timbul kat mana, kita tak tahu sebab kita bukan orang falak. Tetapi apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, negara-negara yang berpegang kepada mazhab Syafi'i sebagai contoh, Malaysia, Indonesia, kita muskil tuan-tuan. Kemuskilan kita di mana? Kemuskilan kita ialah kita telah terima anak bulan yang dilihat di satu tempat,
kemudian hukum tu tuan-tuan kita telah umumkan ke atas seluruh negeri di dalam Malaysia. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Sedangkan kalau tuan-tuan tengok, kita pernah bahas benda ni dalam kelas Minhaj dulu. Sedangkan kalau kita tengok, Malaysia daripada utara sampai Kelantan, selatan, timur dan juga barat, okeylah kita nampak mungkin dia berada pada zon masa yang sama, garis lintang dengan garis bujur, longitude, latitude tu kita kata macam dekat-dekat. Okeylah. Tapi masalahnya Sabah dengan Sarawak kita ni jauh tuan-tuan. Naik kapal terbang 2 jam, 3 jam nak sampai ke Miri, nak sampai ke Kuching, nak sampai ke Kota Kinabalu, nak sampai ke mana? Tawau ke apa kat belakang-belakang sana tu kan. Tetapi apa yang berlaku? Katakanlah di kawasan Sabah Sarawak ni tuan-tuan, kita tidak nampak anak bulan. Tetapi di Kelantan katalah nampak anak bulan. Apa yang berlaku di Malaysia sekarang? Kita telah ta'mimkan, kita telah generalkan hukum itu tuan-tuan ke atas negeri di Sabah dan juga negeri di Sarawak. Betul tak? Jadi ini tuan-tuan, kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i yang asal, ikhtilaful matala', ini tak betul tuan-tuan. Nampak tak? Ini tak betul. Setahu saya, kalau kita nak tengok betul-betul dari sudut falak tuan-tuan, matala' di negara Malaysia sendiri dia ada beberapa matala'. Jelas kan? Indonesia lagi lah besar tuan-tuan. Indonesia besar. Betul tak? Dia akan ada lebih daripada satu matlaq, iaitu satu tempat terbit anak bulan. Sama juga macam Mesir. Mesir besar tuan-tuan. Tetapi bila datangnya orang kata i'lan masuk bulan Ramadan ataupun i'lan masuk bulan Syawal, pemerintah di Mesir dia akan buat i'lan untuk keseluruhan Mesir. Betul tak? Betul tak? Jordan pun akan buat i'lan untuk keseluruhan Jordan, sedangkan Jordan itu besar. Dan hakikatnya di Jordan bukan hanya ada satu matlaq, bukan hanya ada satu tempat untuk orang boleh nampak anak bulan tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Kalau Saudi tak kisahlah, sebab Saudi ni tuan-tuan, sebab memang dia mazhab rasmi dia dah Hanbali dah. Jadi kalau nampak di satu tempat di Saudi dan dia wajibkan untuk berpuasa ke atas tempat-tempat lain di semenanjung Saudi, semenanjung tanah Arab Saudi yang besar tu, tak pelik lah sebab memang itu mazhab dia. Nampak tak? Jadi mazhab Syafi'i dia tak ada masalah, tetapi pengamalannya di Malaysia ni wallahu alam dia ada masalah. Jadi tuan-tuan, apa pun kita kena kalau kita nak bahas dari sudut ilmu, kita kena tanya orang yang pakar dalam bab falak di Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung, kita ada berapa matlaq sebenarnya. Kita ada berapa matlaq. Tuan-tuan pun tak faham matlaq tu, tempat nampak anak bulan tu macam mana. Saya pun tak faham sebab kita bukan duduk dalam bidang. Tetapi saya hampir yakin saya boleh kata berdasarkan apa yang saya faham lah, apa yang saya belajar. Di Malaysia, terutama yang melibatkan Semenanjung dan juga Malaysia Timur, tuan-tuan, kita bukan hanya ada satu matlaq. Nampak tak? Sebagaimana Indonesia, dia bukan hanya ada satu matlaq. Dia mazhab Syafi'i. Sebagaimana Mesir, dia tidak ada satu matlaq. Sebagaimana Jordan, dia tidak ada satu matlaq. Jelas kan tuan-tuan? Jadi kalau ikutkan sepatutnya di Malaysia ni tuan-tuan, kita kena ada tarikh hari raya yang berbeza antara negeri-negeri dan juga tarikh hari puasa yang berbeza antara negeri-negeri. Dan masalah kita pula, kalau kita ada negeri-negeri, dia tak boleh main macam tu tuan-tuan, sebab dia ada macam sebahagian daripada Kedah, dia dekat dengan Penang, dia dekat dengan Perak. Nampak tak? Jadi kalaulah kawasan yang tengah-tengah dekat orang kata garisan tu dia ada matlaq dan dia nampak, sepatutnya dia akan menjadi kewajipan kepada apa? Kepada kawasan tersebut. Yang mana jarak lebih kurang dalam 80 km macam tu. Ataupun sehingga pergi ke kawasan matlaq yang baru. Tetapi benda ni muskil lah dalam negara kita sebab satu orang raja dia ada negeri dia. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita duk bising-bising ataupun kita duk bersungguh mengatakan kita ada matlaq kita sendiri. Sebenarnya pada saya, dari sudut pengamalannya, kita di Malaysia tuan-tuan, kita juga telah campur dengan mazhab lain. Mazhab majoriti yang mengatakan bahawasanya bila satu tempat nampak anak bulan, kita bukan hanya umumkan hukum itu kepada tempat yang jaraknya 80 km ataupun sehingga ke had matlaq yang baru, kan? Bahkan kita telah
umumkan hukumnya tuan-tuan sampai ke mana? Sampai ke Sabah dan juga Sarawak. Betul tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau kalau ikutkan, kalau nak ikut mutlak, kalau geng-geng Selatan Thai dan seumpamanya, sepatutnya orang yang mana belah-belah Kelantan, belah Perlis, mungkin belah Kedah, saya tak ingatlah kita punya peta macam mana. Jadi sepatutnya kalau mereka ni ada satu mutlak, sepatutnya mereka berpuasa dan berhari raya berdasarkan mazhab Syafi'i ialah pada tarikh yang sama. Bukan kita nampak orang kata anak bulan di Johor, kemudian kita wajibkan keseluruhan puasa dan hari raya sampai ke orang yang mana berada di utara. Ini pada saya bukan sebetul-betulnya mazhab Syafi'i. Jadi mazhab rojak ni tuan-tuan, dia wujud di Malaysia dan dia juga wujud di sebahagian tempat. Wallahu alam, saya rasa apa yang saya cakap ni betul lah. Kalau saya salah faham, itu kelemahan diri saya lah, kelemahan ilmu saya lah. Okey, tak kisahlah. Jadi kalau kita ni berpegang dengan pendapat satu ru'yah sudah mencukupi, tuan-tuan, kehidupan kita settle. Maksudnya hari 29 Syaban, kita just pegang kita punya WhatsApp, kita pegang kita punya telefon, tengok Facebook, tunggu negara mana yang i'lan, nampak anak bulan. Jadi kalau kita hambali sebagai contoh ataupun kita puas hati dengan yang ni dan kita nak beramal untuk diri kita sahaja, saya tak rasa ada ulama yang kata boleh ingkar. Nampak tak? Tetapi dia jangan timbulkan kecelaruan dalam masyarakat. Dia jangan nak zahirkan benda tu. Jelas Ini yang disebut oleh Dr. Fadal Abdullah Murad di dalam kitab beliau juga pun. Namun begitu, kita kan orang awam yang tak tahu, tak belajar. Kalau dengar-dengar pun just sekadar dengar, bukan faham elok pun. Kita duk kata ini yang rajah, kita bukan faham pun pendalilan dan seumpamanya. Jadi yang betternya pada saya ialah ikut keputusan pemerintah, terutamanya di negara yang memang ada pemerintah yang kukuh lah. Nampak tak? Macam Malaysia, Indonesia, Jordan, Mesir dan seumpamanya. Okey, so sekarang jika negara kita memilih satu ru'yah untuk seluruh negara umat Islam, jika memilih satu ru'yah untuk seluruh negara umat Islam ni, masalah ni selesai lah. Selesai dari sudut hukum tu, dia tidak dikira melakukan dosa lah bila dia berhari raya. Sebab di sisi dia, Ramadan dah, itu adalah Syawal dah. Nampak tak tuan-tuan? Ini settle, selesai. Namun, apa yang tidak selesai di dalam masyarakat Islam di seluruh dunia hari ini ialah permasalahan C. Jika memilih bahawa setiap tempat ada ru'yah tersendiri. Jika memilih bahawa setiap tempat ada ru'yah yang tersendiri. Dan ru'yah ni tuan-tuan, dia sepatutnya ialah mengikut ru'yah yang ada di dalam kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dia bukan ru'yah mengikut kenegaraan. Ini kalau geng-geng Hizbut Tahrir ni, dia tak suka ni tuan-tuan. Dia kata ini bukan hukum hakam fiqh, hukum hakam syarak. Ini dia kata adalah hukum hakam, orang kata mengikut negara yang mana telah dibina di atas dasar secularism, tidak berhukum dengan hukum Allah dan seumpamanya. Biasanya kalau dululah bulan-bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia akan adalah masalah ru'yah yang berbeza tetapi tidak mengikut hukum syarak sebetulnya. Ini adalah sebagaimana keiskalan yang saya timbul. Jelas kan tuan-tuan? Jelas kan? Shalom. Kemudian, berdasarkan apa yang kita pegang ni, berada hanya di satu tempat sepanjang Ramadan, dia ada beberapa situasi lah. Situasi yang paling mudah sekali ialah dia berada hanya di satu tempat sepanjang Ramadan. Dan kalau ikutkan di satu tempat ni tuan-tuan ialah di kampung halaman dia. Dia tak pergi mana-mana. Memang hidup mati dia di situ je, jaga kampung halaman dia. Ataupun kalau ikut satu tempat dengan erti kata sebuah negara, dia hanya bermain-main dalam kawasan Malaysia sahaja. Nampak tak? Daripada Perlis pergi ke Johor, Johor pergi ke Sabah, ke Sarawak. So ini dia kira sebagai satu matlak dalam konteks Malaysia kita pada hari ini. Walaupun dari sudut fiqh, dia tak betul. Fiqh Syafi'i tak betul. Nampak tak? So orang yang mana berada hanya di satu tempat sepanjang Ramadan, hidup dia tak ada masalah. Nampak tak? Hidupnya tak ada masalah. Jadi dia berbukalah
dia berpuasa dan dia berhari raya berdasarkan tempat tersebut. Nampak tak? Maksudnya pemimpin dia kata nampak anak bulan kita wajibkan puasa ke seluruh negara di Malaysia ni lah, negeri-negeri di Malaysia, maka dia pun berpuasa lah. Ini paling tak ada masalah. Nampak tak? Kecuali kalau dia ni satu orang yang memang faqih dalam mazhab Syafi'i dan pada masa yang sama dia ni satu orang yang mana tahu berkaitan dengan ilmu falak, tengok anak bulan dan seumpamanya. Jadi dia kata, aku duduk di Perlis, nampak anak bulan di Johor, itu bukan matlak aku. Jadi kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, kewajipan untuk berpuasa disebabkan nampak anak bulan di Johor ni, dia tak sampai kepada aku. Kalau betul hakikatnya, Johor ni ada matlak yang tersendiri dan juga Perlis ni ada matlak yang tersendiri. Jadi, kalau Johor ada matlak tersendiri, Perlis ada matlak tersendiri, tuan-tuan, kalau Johor nampak, dia tidak menjadi kewajipan untuk ahli Perlis berdasarkan kedua-dua qaul dalam mazhab. Sama ada qaul yang ikut jarak qasar 80 km ataupun qaul yang An-Nawawi sebut sebagai asah di dalam Minhaj, iaitu matlak yang berlainan. Dua-dua qaul ni tuan-tuan tidak terpakai dalam kes ni. Jadi katakanlah dia faqih Syafi'i, kemudian dia alim dan seumpamanya, jadi bila nampak dekat Johor, dia tak nampak dekat kawasan dia. Kan? Ataupun orang yang lihat dekat kawasan dia kan, sebab setiap negeri kan dia tengok. Jadi kata tak nampak. Jadi dia tak nak berpuasa. Dia nak cukupkan Syaban dia 30 hari. Boleh tak? Boleh, boleh. Tetapi dia buat secara senyap-senyap je lah. Nampak tak tuan-tuan? Hari orang raya, tempat dia tu tak nampak anak bulan. Dia cukupkan Ramadan 30 hari. Orang pergi semayang raya apa semua, dia buat bodoh je lah dekat rumah dia. Kan? Dia tak pakai baju baru, dia tak makan dan seumpamanya. Boleh tak boleh? Dari satu sudut boleh. Jelas kan? Sebab itu adalah satu benda yang mana bersifat ijtihadi. Jelas kan tuan-tuan? Tapi jaranglah kita akan jumpa tuan-tuan orang yang ada kemampuan. Kita jarang. Jadi biasanya bila kita sebut berada hanya di satu tempat, tempat itu adalah dalam konteks negara. Tempat itu adalah dalam konteks negara. Walaupun tempat itu dalam konteks fiqh lain. Sebagaimana yang saya bahaskan tadi. Jelas kan? Bila saya sebut fiqh tu fiqh Syafi'i lah. Jelas? Okey, situasi yang kedua, memulakan Ramadan di satu tempat. Tempat di sini pun tuan-tuan kita kira sebagai negara lah. Kita kira sebagai negara. Memulakan Ramadan di satu tempat. Kemudian bermusafir dan kembali ke tempat seseorang itu memulakan Ramadan. Nah, ini banyak kes orang berlaku macam ni di dunia lah. Contohnya dia pada bulan Ramadan, dia puasa di Malaysia, dia start. Dia punya first day of Ramadan di Malaysia. Cuma lepas tu, dia pergi umrah 2 minggu, kemudian dia balik. Ataupun dia pergi outstation seminggu, kemudian dia balik. Dan dia akan berhari raya di mana tuan-tuan? Dia akan berhari raya di mana? Dia akan berhari raya di Malaysia sebagai contoh. Jadi orang macam ni tuan-tuan, kalaulah sepanjang dia bermusafir itu, dia pergi ke tempat yang memang orang pun dah puasa juga dan memang dia berpuasa. Jadi tak ada masalah lah. Jadi puasa dia dikira sebagai sempurna. Dan katakanlah dia pergi dan dia mengambil ruksah untuk berbuka puasa. Jadi dia tak berpuasa sebanyak 3 hari sebagai contoh. So bila dia balik, dia kena qada 3 hari je lah. Nampak tak tuan-tuan? Ini dia mulakan Ramadan di satu tempat di Malaysia, kemudian dia bermusafir. Bila dia sampai ke tempat tu pun juga dah puasa. Kalau dia dah puasa sepanjang dia berada di tempat tu, kemudian dia balik ke Malaysia dan dia teruskan puasa seperti biasa, bila orang berhari raya, dia berhari raya je lah mengikut suasana Malaysia ataupun mengikut tempat Malaysia. Namun katakanlah ketika mana dia pergi ke Mekah, dan bila dia pergi ke Mekah tu tuan-tuan, katakanlah memang Mekah pun dah puasa dan dia mengambil ruksah untuk tidak berpuasa kerana dia musafir ataupun kerana dia sakit. Maka sebanyak berapa hari yang dia tinggal di Mekah, di Madinah tu, bila dia balik ke Malaysia selepas hari raya nanti, dia berhari raya seperti orang Malaysia aja. Tetapi dia kena ganti qada puasa dia mengikut bilangan hari yang dia telah tinggalkan. Nampak tak? Namun,
Kalau kita tengok situasi yang ketiga ni, dia berada di tempat berlainan pada permulaan Ramadan. Dan berpindah ke satu tempat yang masih belum berpuasa. Katakanlah dia mulakan Ramadan dia di Malaysia. Dia mulakan Ramadan dia di Malaysia. Kemudian dia pergi ke satu tempat, katakanlah dalam kes ni, dia pergi ke New Zealand. Kes yang orang kata reality pada tahun ini. Kan, dia pergi ke New Zealand, New Zealand tak berpuasa lagi. New Zealand tidak berpuasa lagi. Dan dia memang ambil flight yang paling laju lah tuan-tuan. Flight yang paling laju yang tidak ada transit. Dia sampai ke Auckland dalam masa 9 jam daripada Singapura sebagai contoh. Ataupun daripada KL naik emas. Ataupun 10 jam, 11 jam kan. Dia sampai di sana masih lagi belum berpuasa. Jadi, sedangkan dia di Malaysia, dia telah bermula dengan berpuasa. Nampak tak? Bila dia sampai ke Auckland, Auckland ni tuan-tuan masih belum berpuasa. Jadi dia telah bermula dengan apa tuan-tuan? Dia telah bermula dengan puasa. Sebab dia bangun pagi tu, dia berada di kampung halaman, memang dah Ramadan. Maka orang yang mana masih belum memulakan dia punya perjalanan, maksudnya dia masih lagi berada di kampung halaman, tempat tinggal dia. Dia masih belum memulakan safar, menjadi kewajipan untuk dia berpuasa. Ini ialah setahu saya kesepakatan para ulama. Cuma berlaku khilaf lepas tu. Boleh tak bila dia dah mula naik kapal terbang, maksudnya dia dah mula bermusafir, katakanlah dia flight pukul 10 pagi. Tetapi ataupun flight dia pukul 1 petang. Dan pada waktu pagi tu dia masih lagi berada di kampung halaman dia. Katakanlah dia ni duduk di Bangi. Jadi dia tak adalah pergi ke airport sejak daripada sebelum subuh. Katakanlah dia pergi pukul 8. Jadi pagi tu tuan-tuan wajib untuk dia berpuasa di sisi majoriti ulama. Nampak tak? Wajib untuk dia berpuasa di sisi majoriti ulama sebab dia dikira sebagai orang tempatan lagi. Dia masih belum bermusafir. Jadi dia termasuk di dalam faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mana berada di tempat kampung halaman dia wajib untuk dia berpuasa. Dan dia tidak dikira sebagai satu orang musafir. Sebab dia masih belum keluar daripada rumah dia. Jelaskan tuan-tuan? Cumanya dia ada khilaf, tak silap saya, khilaf yang sangat sikit, tetapi ini bukan pendapat majoriti ulama. Hadis ni kalau tak silap saya hadis Anas radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Tirmizi. Yang mana orang yang mana dia dah orang kata siap dia punya kelengkapan safar dan seumpamanya. Tapi mungkin hadis tu pun tuan-tuan, dia still ketika mana dia berada di kampung halaman, dia still dalam keadaan berpuasa. Cuma bila dia mula keluar daripada pagar kawasan dia duduk ataupun orang kata perantaraan kawasan dia dengan kawasan lapang yang bukan kawasan penempatan, maka tersebut tuan-tuan, di sisi mazhab Ahmad dan sebahagian ulama, dia boleh untuk berbuka puasa walaupun dia tidak ada keuzuran seperti sakit, demam dan seumpamanya. Nampak tak? Namun di sisi majoriti ulama, orang yang mana telah bermula puasa di kampung halamannya, walaupun selepas itu dia memulakan perjalanan, dia tidak boleh untuk berbuka puasa. Kecuali jika dia ada keuzuran yang lain selain daripada keuzuran safar, seperti demam, sakit teruk dan seumpamanya, itu cerita lain. Dan saya pun pernah bagi tahu tuan-tuan, saya punya kecenderungan dalam kes ini adalah mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Nampak tak? Maksudnya ketika mana dia berada di kampung halaman dia, dia wajib puasa. Kemudian dia keluar daripada Bangi untuk kejar orang kata flight pukul 1 petang. Kan dia keluar dalam pukul 8, pukul 9. Jadi bila dia keluar daripada kawasan Bangi, dia sudah dikira sebagai musafir dan dia boleh untuk berbuka puasa. Walaupun tidak digalakkan hatta dalam mazhab Ahmad. Jelasan tuan-tuan? Tuan-tuan, nampak tak ni bersama dengan saya ataupun tidak? So, orang yang mana berada di tempat berlainan pada permulaan Ramadan, katakanlah dia berada di Malaysia, memang dia dah puasa. Kita puasa hari Khamis. Betul tak? Dan kita naiklah kapal terbang, piung, orang-orang yang kaya ni naik emas, naik Singapore Airlines dan pergi ke Auckland. Jadi, Auckland ni tuan-tuan, lebih kurang dalam 12 jam gitulah
naik kapal terbang. Ataupun mungkin orang naik daripada Singapura pergi ke Christchurch, lagi dekat lah berbanding dengan Auckland, perjalanan yang satu hala. Jadi bila dia sampai sana, dia sampai hari Khamis juga. Jadi dia sampai hari Khamis juga, yang mana hari tersebut tuan-tuan, orang di sana masih belum berpuasa. So, apa yang kita nak buat sekarang tuan-tuan? Apa nak buat? Itu persoalan. Nampak tak? Itu persoalan. Jadi, bila dia sampai sana tuan-tuan, bila dia sampai sana, berlaku khilaf tahu dalam kalangan ulama. Berdasarkan pendapat yang ada perbezaan matla' ni, maksudnya setiap tempat ni ada dia punya ru'yah yang tersendiri. Berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Kita nak ikut kita punya tempat asal, ataupun kita nak ikut tempat yang kita baru sampai. Nampak tak? Ini benda khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Dalam mazhab Ahmad ada dua pendapat berkaitan dengan masalah ini. Tetapi yang mu'tamad dalam mazhab kita tuan-tuan ialah kita mengikut tempat yang kita baru sampai. Kita mengikut tempat yang kita baru sampai. Nampak tak? Jadi, walaupun kita telah bermula dengan berpuasa di Malaysia, tapi kita sampai ke Christchurch ataupun kita sampai ke Auckland, dan memang kita ni jenis yang berpegang dengan perbezaan matlaq, iaitu setiap tempat ada dia punya lihat anak bulan yang tersendiri, tempat terbit anak bulan yang tersendiri. Maka tuan-tuan, pada waktu tersebut apa yang berlaku berdasarkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita tuan-tuan, kita adalah kena ambil kira tempat yang kita baru pergi tu. Kalau situ bukan tempat puasa, sampai bukan tempat puasa, maka puasa kita secara generalnya dia dah jadi tak valid lah. Nampak tak? Puasa kita secara generalnya dia jadi tak valid. Itu berdasarkan pendapat mu'tamad lah. Tetapi kalau pendapat yang satu lagi, dia ambil kira kita punya tempat asal kita mula berpuasa, maka tuan-tuan, puasa itu masih lagi dikira sebagai valid. Nampak tak? So, wallahu alam bissawab. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, orang yang mana dia dah start berpuasa, dia tak kira elok-elok akan sampai Auckland ataupun Christchurch bila, dan dia tak tahu pun kat sana pada waktu tersebut dah masuk Ramadan ataupun belum, dan dia ni orang berpegang kepada perbezaan matlaq, maka kalaulah dia dah bermula berpuasa di Malaysia sekalipun, tengok-tengok dia sampai sana, katakanlah pada musim panas sekarang kan, sampai lebih kurang dalam pukul 4 petang, dan memang waktu tersebut orang Auckland masih lagi tak puasa, orang Christchurch masih lagi tak puasa. So berdasarkan pendapat mu'tamad, puasa dia dah memang tak valid dah, dan dia dah jadi macam tak berpuasa dah. Sebab apa? Dia kena ikut tempat yang mana dia sampai. Jelas kan tuan-tuan? Namun katakanlah dia nak ikut satu pendapat yang lain, yang mana dia kata puasa dia ikut tempat asal dia. Jadi bila dia sampai, dia gunakan sampai waktu maghrib, maka dia punya hari itu sudah dikira. Nampak tak tuan-tuan? Sudah dikira satu hari. Ini penting bagi orang yang mana dia tidak akan duduk di Christchurch, di Auckland untuk satu tempoh yang lama. Jadi dia akan balik-balik ke Malaysia. Sebagai contoh, ini penting tuan-tuan. Keputusan yang kita pilih ni, dia penting sebab macam-macam mana pun, dia puasa ni tuan-tuan paling kurang dikena 29 hari. Nampak tak? Tetapi bagi orang yang mana bila dia sampai satu tempat, dia memang buat keputusan nak duduk di tempat itu untuk tempoh 1 bulan lebih. Jadi ini pada saya tak ada masalah lah. Maksudnya tak ada masalah macam mana tuan-tuan? Dia kira puasa dia tak valid lah. Dia start berpuasa dengan orang tempat tu, dan dia berhari raya dengan orang tempat tu. Jelas kan tuan-tuan? Ini situasi yang ketiga. Berada di tempat berlainan pada permulaan Ramadan. Kita kata berada di Malaysia yang dah puasa. Dan berpindah ke satu tempat bila dia sampai, kerana teknologi yang maju pada hari ini, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh sampai ke satu tempat dengan cepat. Dan orang tak puasa lagi. Dan memang dia decide untuk duduk sana sampai lepas raya. Kan, dia datang untuk sebulan setengah,
sebulan seminggu. Jadi pada saya, dia kira tak valid je lah puasa dia dekat Malaysia tu. Sebab dia macam-macam mana pun dia akan berhari raya di sana. Ini bagi orang yang mana memang dia pegang ada ru'yah, lihat anak bulan yang berasingan untuk tempat-tempat negara-negara umat Islam. Kalau orang yang memang dia pegang pendapat hanya ada satu ru'yah untuk keseluruhan negara umat Islam, tuan-tuan, dia orang sebut hidup dia yang paling mudah. Masalah selesai. Dia sampai di Christchurch, orang tak puasa lagi pun, pada dia, itu dah Ramadan. Sebab dah terbukti nampak di tempat yang lain. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Okey. Sekarang, kita tengok situasi yang keempat. Memulakan Ramadan di satu tempat, kita katakan di Malaysia. Kemudian bermusafir dan kekal di tempat tersebut sehingga hari raya di tempat tersebut. Nampak tak? Kenapa saya rasa nombor 3 dengan nombor 4 ni macam sama ni? Okey, memulakan Ramadan di satu tempat, kemudian bermusafir pergi ke satu tempat, kemudian tempat tu pun juga dah berpuasa. Nampak tak berbeza dengan yang ketiga? Yang ketiga ni tuan-tuan, tempat tu masih lagi belum berpuasa. Saya punya bacaan berkaitan dengan tengok anak bulan ni tuan-tuan, apabila di sebelah timur nampak, maka boleh nak dikatakan secara ghalib ataupun pasti sebelah barat confirm akan nampak. Katakanlah kita Malaysia, kita nampak anak bulan. Confirm lepas tu Saudi akan nampak. Nampak tak? Sebab mereka kan berada di sebelah barat kita. Kalau Saudi nampak tuan-tuan, belah-belah macam Europe dan seumpamanya confirm akan nampak. Dia kaedah dia macam tu. So, katakanlah kita berpuasa di Malaysia. Kemudian kita pergi buat umrah dan tempat yang kita pergi tu memang dah puasa. Ghalib-ghalibnya mereka ni berpuasa satu hari awal pun pada kita. Nampak tak? Kemudian bermusafir dan kekal di tempat tersebut sehingga hari raya di tempat tersebut. Jadi, katakanlah kita Malaysia puasa hari Jumaat. Katakan. Kemudian Saudi dah puasa pada hari Khamis lagi. Kan? Kita berada di Malaysia, kita puasa. Kemudian kita pergi umrah. Dan kita pergi umrah, kita nak stay di sana sampai hari raya. Namun, takdir Allah Ta'ala pada tahun tersebut, Saudi tuan-tuan, dia punya bulan Ramadan hanya 29 hari. Dia nampak anak bulan awal. Jadi kita ni macam mana tuan-tuan? Bila kita pergi, orang kata mengundur, bukanlah mengundur, dia panggil mengundur kita pergi ke belakang. Kan, kita pergi that side yang ke belah barat. Jadi bila kita sampai sana memang orang Saudi dah puasa, maka kita wajib puasalah. Cumanya bila Saudi berhari raya, katakanlah kita punya puasa ada beberapa kemungkinan. Mungkin kita baru puasa 28 hari. Nampak tak? Kalau kita berpuasa 28 hari tuan-tuan, kita bila dah raya di Saudi maka wajib kita berhari raya di Saudi. Berdasarkan mazhab kita. Cuma lepas tu dia kena qada ganti satu hari. Sebab bulan dalam Islam tuan-tuan dia tidak akan jadi kurang daripada 29 hari. Jelas kan? Ataupun kita berpuasa 29 hari ataupun 30 hari. Keseluruhannya 29 hari, 30 hari. Kita raya di Saudi. Okey, settle dah. Tak ada apa dah nak kena ganti. Jelas kan tuan-tuan? Kemudian, berpuasa 31 hari atau lebih. Ni tak tahulah macam mana 31 hari atau lebih ni boleh jadi dalam dunia hari ni tuan-tuan. Tetapi katakanlah memang berpuasa 31 hari atau lebih. Jadi, bila dia sampai Saudi, tak tahulah takdir macam mana. Kita puasa awal daripada Saudi, kemudian kita dah puasa, kita pergi umrah, kita sampai sana, Saudi tak raya lagi. Sebagai contoh, ataupun kita katalah pergi tempat lain lah, pergi ke China ke, pergi ke Jepun ke, tempat tu tak raya lagi. Tetapi bila kita kira-kira puasa kita, ada 31 hari ataupun lebih. Berserta dengan hari yang kita dah puasa di tempat kita lah di Malaysia. Nampak tak? Jadi 31 hari ataupun lebih. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Ataupun kita bagi contoh orang yang mana berada di Saudi, yang nampak anak bulan awal, hari tu dia puasa, kemudian dia naik kapal terbang, kemudian dia pergi, kita kata sampai ke Malaysia, ke Indonesia, ke Jepun kan. Dan tempat tu puasa lambat. Kadang-kadang lambat bukan sehari.
lambat 2 hari. Ataupun dia pergi ke New Zealand, lambat 2 hari daripada orang. Jadi bila dia kira-kira puasa dia daripada Saudi tuan-tuan, sampai ke New Zealand, kan, dan memang dia akan raya di New Zealand, tengok-tengok dia punya jumlah puasa 31 hari atau lebih. Apa yang perlu dia buat? Di sini dia kembali kepada khilaf yang kita sebut tadi. Nampak tak? Apa yang perlu dia buat? Kembali kepada khilaf yang kita sebut tadi. Sama ada dia kena ikut negara asal, tempat yang dia berada, yang dia mulakan puasa, ataupun dia kena ambil hukum negara yang mana dia baru berpindah. Mu'tamad dalam mazhab kita tuan-tuan ialah kita kena ambil negara yang kita baru sampai, tempat yang baru kita pergi. Jadi pada waktu tersebut, kalaulah tempat itu macam kita kata New Zealand kan, dia dahlah puasa lambat, kemudian dia raya pun lambat, dia punya Ramadan 30 hari, jadi menyebabkan kita puasa 31 hari ataupun lebih daripada 31 hari. Jadi tuan-tuan, pada waktu tersebut apa yang kita perlu buat? Sedangkan Nabi SAW bagi tahu bulan dalam Islam ni tuan-tuan 29 hari ataupun 30 hari. Tuan-tuan akan jumpa dua pendapat. Ada yang mengatakan bahawasanya dia tetap kena berpuasa dengan tempat tersebut. Walaupun 31 hari, walaupun 32 hari. Sebab kemungkinan dia punya ru'yah yang kita kata di Saudi dan seumpamanya, ru'yah yang tidak betul. Terutamanya jika ru'yah tersebut ialah ru'yah yang orang kata yang diperdebatkan, dipertikaikan. Betul tak? Sebagaimana kita tengok tahun lepas dengan tahun ni, orang pertikaikan ru'yah Saudi. Satu orang nampak, kemudian dari sudut ilmu falak dan seumpamanya mustahil akan nampak anak bulan di mana-mana pun. Jadi mereka kata ru'yah tu tak betul. Namun begitu tuan-tuan, kita dah bagi tahu khilaf berkaitan dengan pertembungan antara ru'yah satu orang ataupun dua orang hatta dengan kiraan falak yang dikatakan sebagai qat'i. Ulama ada yang kata kiraan falak ni dia boleh membatalkan ru'yah. Cuma dengan syarat dia adalah orang kata kiraan yang qat'i yang dilakukan oleh ahli-ahli falak yang ramai, yang udul, thiqat dan seumpamanya. Betul tak? Namun di sisi majoriti fuqaha, ru'yah ni tuan-tuan, you anggaplah qat'i macam mana sekalipun, bukan ru'yah, dia panggil apa, falak ni you anggaplah qat'i macam mana sekalipun dia tidak ada nilai langsung sama ada dalam mensabitkan anak bulan ataupun menafikan anak bulan. Terutamanya apabila telah ada satu orang Muslim ataupun dua orang Muslim yang adil, yang kata mereka nampak anak bulan dan persaksian mereka tidak ditolak oleh pemerintah. Jelas kan tuan-tuan? So, dalam kes macam ni, sebahagian ulama dia kata, you kena puasalah walaupun 31 hari, 32 hari. Sebab ada kemungkinan ru'yah yang dikatakan ru'yah tu adalah tak betul. Orang salah faham, salah nampak ataupun dia waham. Dia confused, dia ingatkan anak bulan tapi sebenarnya bukan anak bulan. Ada yang kata macam tu. Namun begitu, pendapat yang seingat saya dalam Minhaj dan juga dalam mazhab Imam Ahmad, kalau sampai tahap 31 hari, 32 hari ni tuan-tuan, orang tu dikena berbuka. Orang tu dikena berbuka dengan erti kata dia sudah berhari raya, tetapi ada setengah kata dia senyap-senyap. Ada setengah kata dia senyap-senyap. Dan dalam Minhaj, tak silap saya, dia kata dia tidaklah makan minum, tetapi dia tidak niat berpuasa dah. Tapi pada masa yang sama dia imsak. Maksud imsak, dia tahan diri dia daripada makan dan minum. Bukan atas dasar itu ialah hari puasa, tetapi untuk dia tidak menimbulkan orang kata kecelaruan dalam masyarakat. Jadi imsak tanpa niat dia tidak dikira sebagai puasa. Nampak tak? Tuan-tuan, bila masuk hari raya, tuan-tuan tak wajib makan. Haram untuk puasa. Dan berpuasa dengan tidak makan, dia bukan dua benda yang sama. Sebab apa? Ibadat di sisi ulama-ulama kita ataupun dalam Islam in general, dia mesti kena ada niat. Jadi bila tuan-tuan niat berpuasa dan tuan-tuan tidak makan, barulah perbuatan itu haram pada satu hari bulan Syawal. Tapi kalau tuan-tuan bangun, tuan-tuan tak makan apa, sampailah maghrib. Satu hari Syawal tu sampailah masuk maghrib 2 Syawal, tuan-tuan tak makan dan tak niat. Tuan-tuan tidak melakukan perkara yang haram.
Nampak tak? Tuan-tuan tidak melakukan perkara yang haram. Jadi, dalam mazhab kita, dalam minhaj, kalau tak silap saya, Minhajut Talibin oleh Al-Imam An-Nawawi, kalau kita sampai ke satu tempat yang kita dah jadi 31 hari, kan? Ataupun 32 hari, maka pada waktu tersebut, kita dah tak boleh niat berpuasa. Tetapi dituntut untuk kita imsak, iaitu tidak makan. Iaitu untuk menjaga kata kesatuan dan seumpamanya lah. Nampak tak? Ini atas qaul yang mana tuan-tuan? Atas qaul yang mana kita kena ikut tempat yang mana kita berpindah. Bukan tempat kita yang asal. Kalau berdasarkan qaul yang kedua, ikut tempat kita yang asal, maksudnya kalau tempat kita tu dah berhari raya, macam Mekah dah berhari raya, kan? Maka kita berhari raya je lah. Dan kita punya puasa pun dah cukup 29 hari, 30 hari. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Jadi, apa yang Dr. Fadal Abdullah Murad bagi tahu, segala masalah ni tuan-tuan adalah berdasarkan mazhab yang mana setiap negara ada dia punya matlaq ataupun ru'yah yang tersendiri. Namun bagi orang yang mana pegang satu ru'yah sudah mencukupi untuk keseluruhan negara umat Islam, maka awal-awal lagi kita kata masalah selesai. Namun puasa dia tuan-tuan mesti kena cukup paling kurang 29 hari. Jelas kan? Dia tak boleh kurang daripada 29 hari. Jelas? Saya rasa benda ni settle tuan-tuan. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya pun tak tahulah. Saya dah cuba bagi tahu pada tuan-tuan setakat apa yang Allah kurniakan kefahaman pada saya. Benda ni ada beberapa peristiwa dalam hidup saya. Masa tu saya di Mekah. Saya berada di Madinah sebelum Ramadan lagi. Kemudian, dan memang kita berpuasa daripada awal di Saudi dan sampailah hari terakhir kita orang nak balik tu flight malam. Dan maghrib tu dia dah iklan nampak anak bulan. So kita orang dah sempurna 29 hari bulan. 29 hari bulan pula. 29 hari kita orang dah sempurna puasa. Maksudnya saya punya puasa tuan-tuan sempurna dari awal sampai akhir di Saudi. Sebab memang saya berpuasa di Saudi daripada awal. Sampailah nampak anak bulan, hari raya Syawal, saya masih lagi berada di Saudi. Sebab flight lebih kurang dalam pukul 12.30 malam sebagai contoh. Jadi bila saya sampai Malaysia, Malaysia tak nampak anak bulan lagi. Jadi adakah pada waktu tersebut saya wajib berpuasa? Kan tuan-tuan? Kalau ikut pilihan saya tak wajib berpuasa dah lah. Sebab saya memang dah settle siap-siap dah. Semua bendanya di Saudi pada waktu tersebut. Namun, kalau ikut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita, bila sampai Malaysia, kan, katakanlah bila kita naik flight malam, kita akan sampai tengah hari. Zuhur ataupun asar. Dan pada waktu tersebut orang Malaysia masih lagi berpuasa. Kalau ikut pendapat mu'tamad dalam mazhab, pada waktu tersebut saya tuan-tuan, saya tetap kena puasa. Saya tetap kena puasa. Terutamanya bila matahari, bukanlah matahari, kita kata waktu subuh, ketika mana saya dalam perjalanan tu, kan, saya melalui tempat yang mana masih lagi belum berhari raya. Nampak tak? Jadi kalau ikut mazhab kita, setakat yang saya faham, saya still kena berpuasa. Sebab ikut tempat yang mana kita sampai. Nampak tak? Tetapi ada pendapat yang kedua, terutamanya saya yang memang dah berpuasa sebulan penuh di situ dan memang iklan hari raya pun dah di situ, saya bila sampai ke Malaysia, saya tak perlu puasa je lah. Itu sudah dikira hari raya saya. Cumanya saya disunatkan untuk imsak, jangan makan minum, bukan dengan niat puasa, dan untuk tidak menimbulkan kekacauan, kecelaruan dalam kalangan masyarakat. Nampak tak? Namun, ketika mana kes tu berlaku, tuan-tuan, adalah masa kita duduk naik bas nak pergi ke kapal terbang tu kan, adalah satu ustaz tu, saya kenal lah dia. Kemudian dia mutawif, bawa orang umrah. Jadi bawa orang umrah, tuan-tuan, dia kata, oh kita dah raya, bila sampai Malaysia tak perlu puasa. Ini satu kenyataan yang pada saya terlalu umum, terlalu general. You kena tengok
jemaah you ni memang macam kes saya ke yang dah berada di Saudi daripada 29 Syaban bermula 1 Ramadan sampailah Maghrib 1 Syawal. Ataupun jemaah you ni datang daripada Malaysia. Nampak tak? Yang bermula puasa di Malaysia. Kemudian akan balik ke Malaysia. Sampainya insya-Allah satu hari yang mana masih lagi berpuasa di Malaysia. Sepatutnya jawapan yang diberi oleh Ustaz tu ialah apa tuan-tuan? You kena tengoklah. You punya jemaah ni dah cukup 29 hari ataupun tidak puasa dia. Nampak tak? Kalau tak cukup 29 hari, baru 28 sebab Malaysia puasa lambat. Nampak tak? Kemudian baru datang Saudi. Saudi dah puasa awal, kemudian raya awal. Tak cukup 29 hari. Sepatutnya, you bagi tahu dekat jemaah you, yang mana you memang kena puasa pun. Sebab masa you lintas kawasan subuh di atas kapal terbang tu tuan-tuan, ialah kawasan yang orang kata sedang berpuasa. Dan sampai di Malaysia pun hari, orang sedang berpuasa. Jadi sepatutnya disuruh untuk dia berpuasa. Nampak tak? Sebagaimana yang kita bahas tadi. Kalau dia bermula di satu tempat, berpuasa satu tempat. Kemudian dia bermusafir. Kemudian bila dia balik ke tempat yang asal, tempat tu masih lagi berpuasa. Yang ini sepatutnya disuruh dia berpuasa. Nampak tak tuan-tuan? Tapi kalaulah orang tu dia dah cukup 29 hari ataupun 30 hari. Bila dia sampai ke Malaysia, 29 hari ataupun 30 hari. Dia punya puasa dah cukup. Jadi sampai Malaysia, Malaysia masih lagi berpuasa. Jadi ini berlaku khilaf yang kita sebut tadi. Namun pendapat mu'tamad dalam mazhab kita, dia mesti puasa orang kata mengikut tempat yang dia baru sampai itulah. Terutamanya lagilah jika Ramadan dia bermula di tempat tu walaupun dia pergi musafir dan dia kembali ke tempat tu. Jelas kan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Itu satu cerita. Cerita yang satu lagi tuan-tuan, ini berlaku tahun lepas ke 2 tahun lepas. Kita ada kawan, dia pergi berjalan di China. China bukan negara Islam. Dan dia tak tahu rupa-rupanya kawasan yang dia pergi tu, Guangzhou tu, orang kita duk sebut Guangzhou tu kan. Rupa-rupanya dah iklan puasa. Dah iklan puasa. Jadi dia tak tahu sebab dia bukan orang tempatan. Bila waktu maghrib tu tuan-tuan, kan, bila waktu maghrib tu, baru dia tahu rupa-rupanya satu hari dah Ramadan telah berlalu. Satu hari dah Ramadan telah berlalu. Nampak tak? Kemudian, yang interestingnya, malam itu, maksudnya dah malam kedua Ramadan lah, di Guangzhou tu, dia akan flight balik ke Malaysia. Dan tuan-tuan tahulah, flight daripada Guangzhou datang ke KL ni lebih kurang dalam 4 jam gitu je. Jadi katakanlah naik flight dalam pukul 10. Jadi bila dia sampai Malaysia, Malaysia tuan-tuan masih belum iklan nampak anak bulan. Maksudnya hari yang Guangzhou puasa, Malaysia masih belum puasa. Jadi bila dia sampai ke Malaysia, kan, bila dia sampai ke Malaysia, katakanlah dekat dengan waktu subuh, jadi masuk waktu subuh itu adalah hari pertama puasa di Malaysia. Jadi dia tanya saya, adakah dia kena qada puasa yang mana dia tak puasa tadi di Guangzhou tu, dalam keadaan dia tak tahu itu ialah bulan Ramadan. Jadi kalau ikut kaedah dalam mazhab kita tuan-tuan, telah menjadi kewajipan untuk dia berpuasa di Guangzhou. Atas pendapat ikhtilaf matali' pun wajib puasa sebab Guangzhou tengok anak bulan dia sendiri. Ataupun atas pendapat ittihad matali' pun dia wajib puasa. Cumanya dia berada dalam keadaan absent minded. Dia tak ingat benda tu. Jadi adakah absent minded ni tuan-tuan akan menggugurkan kewajipan puasa? Tidak. Satu orang, dia duduk di rumah dia, tetapi dia jenis main game, tak pergi semayang berjemaah apa semua, tak kawan dengan orang. Dan tengok-tengok, dia tak keluar rumah dah beberapa hari. Kemudian kawan dia datang chat. Kawan dia kata, kau makan minum apa ni? Dah Ramadan ni. Dia kata, aku tak tahulah Ramadan. Jadi adakah tak tahu ni akan menggugurkan kewajipan puasa dia yang mana dia tidak puasa tu? Tidak tuan-tuan. Dalam mazhab kita dan tak silap saya mazhab majoriti ulama, dia kena qada. Hari yang mana telah terbukti masuk Ramadan, tetapi dia tak puasa sebab dia tertidur ataupun tak sampai maklumat dan seumpamanya. Jelas Dan benda ni memang ada hadis daripada Nabi SAW sebagai contoh, dekat Madinah, orang tak nampak anak bulan. Tengok-tengok,
keesokan harinya ada Arab Badui datang, dia kata nampak anak bulan. Maka pada waktu tersebut Nabi SAW suruh imsak. Nampak tak? Nabi SAW suruh imsak. Maksudnya pemberitahuan pada waktu tersebut memang diambil kira lah. Walaupun hanya diketahui oleh penduduk Madinah pada waktu tengah hari. Nampak tak tuan-tuan? So, kalau tanya saya, lelaki tersebut wajib untuk dia qada satu hari yang mana dia tidak berpuasa di Guanjau. Walaupun isu dia akan timbul kat mana tuan-tuan? Kalau Malaysia hanya berpuasa 29 hari, okey lagi. Dia balik, dia duduk Malaysia, dia puasa 29 hari. So, bulan dia baru cukup berapa? Bulan dia baru cukup 30 hari. Tak ada lebih-lebih. Jadi, dia tetap kena qada. Masalahnya tuan-tuan, kalau dia dah berpuasa di Guanjau satu hari, kemudian pagi esok dia sampai Malaysia, baru dia start first day of Ramadan di Malaysia. Tengok-tengok Malaysia berpuasa sampai 30 hari tahun tu. Nampak tak? So, apa yang perlu dia buat? Adakah pada hari ke-30 di Malaysia, yang merupakan hari ke-31 dah bagi dia, dia wajib untuk berbuka puasa? Maksudnya dia wajib berhari raya ataupun macam mana? Dia pergi ke pada isu berpuasa 31 hari ataupun lebih tadi. Dan dia akan pergi kepada isu dalam kes ni, apabila melibatkan hari raya, kita kena tengok tempat kita berada ataupun dia kena tengok tempat yang dia start puasa dulu. Muktamad mazhab, dia kena tengok tempat yang mana dia mula berada. Dia berada. Jadi pada waktu tersebut sepatutnya, kalau ikutkan dia kena puasa dan berhari raya bersama dengan orang Malaysia. Tapi isunya tuan-tuan, dia dah puasa lebih daripada 31 hari ni. Nampak tak? Ataupun dia dah puasa 31 hari. Sedangkan bulan ni ada 29 ataupun 30 sahaja. So dalam kes 30 hari tuan-tuan, kalau dalam mazhab Ahmad 31 hari, mazhab Ahmad memang kena buka puasa. Mazhab Syafi'i tuan-tuan, setahu saya, wallahu alam, dalam minhaj ialah dia kena imsak. Maksud kena imsak ni tuan-tuan, dia tak boleh niat berpuasa dah. Walaupun dia tidak berhari raya menzahirkan orang kata makan minum pada hari raya. Wallahu alam bissawab. So kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanya, tapi kalau tak ada kita berhenti, tuan-tuan pun dah lewat. Tapi saya rasa penerangan saya ni dengan segala jenis apa orang kata kemungkinan-kemungkinan masalah ni saya rasa dah jelas kot tuan-tuan. Jelas Wallahu a'lam bissawab. So kalau tidak ada apa-apa, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi